Oh, besar ni. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi ni macam biasa aku pergi mancing lagi. So, untuk kali ni aku mancing dekat area Sungai Lebam, Tanjung Buai, Jungko dan seakatan dengannya lah. So, macam biasalah, hari ni aku dengan Abang Kerol. Ya. Apa bang harapan hari ni bang? Hari ni target ikan halus je. Biasa kalau target ikan halus ni dapat sobas-sobas ni. Mesti. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, kalau korang nak tahu apa hasil kita orang dekat Sungai Lebam, korang tengoklah video ni sampai habis. Okey guys, sekarang kita dah sampai dekat JT Sungai Lebam. So, ini dia kita punya tekong untuk hari ni. Ini dia Yan Drag On. Sekarang kita orang tengah pindah-pindahkan barang untuk kita lancar. So dah siap? Jom. Apa lagi tunggu? Mari. Okay guys, sekarang kita dah sampai spot pertama. So dekat spot pertama ni kita orang nak set up dulu. Angin kuat Jadi kita main dekat area luar-luar ni, angin boleh tahan lah. So kita tengoklah apa hasilnya dekat area mana ni? Apa ni? Pasir Gogok. Dekat area Pasir Gogok ni. Sebelah Singapura. So stay tune. Okay guys, sekarang aku dah siap set up. Untuk hari ni aku pakai umpan udang hidup je. So kita tengoklah apa hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. First drop of the day. Abang Kiro strike. Alah, sangkut karang pula. Waduh, sayang. Besar ni. Tadi. Rasa hybrid ni rasa. Layan. Oh, saut. Oh. Tak sini. Oh. Woi, besar. Sini. Oh, kecil. Sini. Alhamdulillah, mantap. Biasa kalau target ikan halus ni dapat sobas-sobas ni. Mesti. Aku ni basah. Oh, hai. Mantap ah. Ini betul. Ujung bibir Ujung je. Mantap. Oh, strike. Aduh tekong. Oh. Ini betul. Wah, singa dah. Aduh. Aku dah siap. Mantap. Ui, apa tu? Mantap. Pergi laut. Tengok sini sikit. Mantap. Pergi laut. Besar. Ui, ikan lah. Padu. Strike lah. Ada. Ada. Sangkut tu apa? Masuk karang lah macam tadi. Oh, apa ni? Garang tu. Tiba-tiba tarik terkejut lah. Aku ingat sangkut ni. Ya, ingat sangkut tu sembak sangkut song tarik keluar. Takkan karang bergerak Oh, besar ni. Alah. Ucul. Aduh sayangnya. Jangan lepas lagi lah, tolonglah. Aku dah Mata pun meh. Ha? Hidung mata. Rambut kasar Rambut kasar 50. Mantap. Wow.
Kasih naik lah. Aku ni dah 2 kali tak naik-naik. Wow, anak kerapu. Ya, sini. Tengok sini sikit. Alamak, muka ada senyum lah. Suruh dia panggil Bapak dia ni. Suruh dia panggil bapak dia. Bapak dia kat situ. Strike lagi. Makin besar. Update dah update. Nah, makin besar sikit. Kejap lagi tunggu lagi besar lagi. Lagi besar ni. Kena lubuk ni. Apa ada dia? Tarap. Aku cakap tu dah naik. Kau punya naik. Dah naik ni. Mantap. First strike. Hai juga. Alah jatuh. Mana ketayapnya? Alamak. Ni ketayap ni. Oh lama. Mantap. Dia dah start. Bang. Oh bang. Dah 2 strike naik bang. Ni bila nak naik bang? Ini atuk ketayap ni. Atuk ketayap ni kan. Aduh, kerapu lagi. Aku lagi. Mantap. Oh, ada. Mantap. Ini bahaya ni. Ini apa? Depu tu. Oh, bahaya ni. Depu. Ikan berbisa dibawa naiknya. Ini macam lah. Keparu. Anak keparu. Hijau, mata hijau. Mantap. Sekarang dah pukul 6 petang. So alhamdulillah ada hasil dekat Sungai Lepam ni. Cuma angin terlalu kuat, ombak pun boleh tahan lah. Jadi korang kurang berpindah sangat lah. Berisiko jugalah. So kalau korang nak tahu apa hasil kita orang, korang tengoklah video ni sampai habis. Oh ada. Bunga lah. Ya, Nak balik juga. Hahaha. Bola. Mantap. Oh, ada. Alah. Ini. Oh. Oh, mantap. Alhamdulillah. Banyak bibi. Sepedas. Strike diam. Barang. Oh. Aduh, kenapa tak asyik siap? dia. Asal ikut je dia. Tak siap kerapu. Okay guys, sekarang dah pukul 8 malam. So kita orang belum balik lagi. Kita orang masih mancing lagi ni. Disebabkan umpan kita orang pun banyak lagi. So kita akan habiskan umpan. Tengoklah umpan habis pukul berapa kita balik. Lagi tak habis kita takkan balik. So korang tunggulah apa hasil seterusnya. Okay guys, sekarang sudah pukul 11 malam. Kita orang baru sampai JT ni. So alhamdulillah untuk trip kali ni settle. So ini dia tekong kita, Yan Drag On. So kita dengar pula apa kata Abang Kerol. Bang, macam mana bang trip kali ni bang? Trip kali ni okey. Mendebarkan lah. Berapa kali hampir ingat tak tahulah yang lepas tu
Yang terlepas tu mungkin 5-6 kilo lah. Lama. Kalau tak pun mungkin 2 digit kot. Aduh, baik. Itu dia kata-kata player kita. So, untuk hasil kali ni alhamdulillah ada hasil untuk kita bawa balik. So, ini dia hasil kita di Sungai Lebam. Ada sembilang, ya, ada ikan kerapu, dan ini paling win sekali. Tak kacican lah. Itu saja untuk video kali ni. So kepada korang yang nak try dengan tekong Yan Drag On ni, nanti aku akan letak nombor telefon kat bawah. So itu saja untuk video kali ni. Bye bye.